Semalam, pasal lembu korban? Betul lah tu. Tabung ibadah korban untuk beli lembu korban. Tiap-tiap bulan, akak akan masukkan RM10. Itu macam akak... Alah! Isan, bagilah kita orang sikit. Mana boleh? Ini pun tak cukup. Mintalah Kak Mail dan Jajib. Bila kau Izzuy, pandai je dia ke cerita. Tak ada siapa nak percaya. Tahu tak apa. Bukan aku yang kata. Nenek aku yang kata. Aku cerita je. Tak percaya sudah. Tu bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Semua tu rasuah. Faham? Jamlah. Hai. Macam mana boleh ada sini? Banyak hairan. Seorang pun tak tahu. Mari tolong cikgu. Angkat semua barang tu ke padang. Mana? Buat apa ni? Dia tu hilanglah. Ajaibnya. Apa yang korang buat tu? Air kolah ni hitam ke? Kenyang tahu. Lepas tu kita baca niat. Masak sikit je dah habis gas. Sebab tu bila pergi berkemah, akak akan bawa 2. Oh. Dah tu, pergi makan. Lepas tu, hantar nasi lemak ke warung Uncle Mutu. Dah lambat dah ni. Nanti balik aku tanya dia. Aku ada nama untuk kuih raya ni. Mesti ramai orang suka dan akan beli. Apa namanya? Kuih Bidadari. Lepas solat tarawih, makan lagi. Semua sumbangan dari orang ramai. Wah, hari-hari makan percuma. Ya, sebab tu aku suka bulan puasa. Aku makan kat surau je. Semua tu rasuah. Faham? Faham. Dengar tu Abang Salih. Yelah. Kenapa Ihsan? Kawan-kawan, tengok. Banyaknya tanda suka. Yelah, ada yang komen Kenapa pula tak nak? Tujuan suntikan vaksin tu kan untuk mencegah penyakit-penyakit. Memanglah, Opah tak pernah beli. Akak kau yang nak. sedap ke? Nak rasa? Sabarlah. Itu je. Tak, dia makhluk asing yang menakutkan. Badut penghibur! Makhluk asing! Badut penghibur! Makhluk asing! Badut penghibur! Makhluk asing! Kalau takut tak payah datang majlis hari jadi aku.